Alright guys, itu pasal tentang pengiktirafan UEC yang didesak oleh pihak DAP ni. Ada tu lah, pihak DAP tu lah. Nak sampai nak ugut pula kerajaan. Ini aku nak kabak mai. Hampa nak keluar-keluar je lah. Tak payahlah nak ugut-ugut macam tu. Macam lah hampa keluar nanti kami menangis. Tak ada lah. Keluar lagi bagus. Ya, tak payah pening sangat. Tu je. Jadi biar keluar pun tak apa ceritanya. Sampai sekarang pun duk jadi menteri pun tak faham-faham lagi perlembagaan persekutuan tu lagi. Bahasa rasmi kita bagi bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Jadi ikut je lah. Apa masalah ceritanya. Nak desak-desak pula. Macam ni lah. Siapa duk pilih-pilih demo ni dapat macam ni lah. Nak tiba semua benda nak langgar no. Inilah kalau macam tu jadinya disadangkan lah. Saya cadangkan lah. Baik tak payah buat jenis kebangsaan. Buat je sekolah kebangsaan. Lagi bagus. 3 bangsa duduk satu rumpun. Baru harmoni, baru berpaduan. Ceritanya bahasa kita guna bahasa satu bahasa. Tak melarang pun nak bercakap bahasa lain pun. Boleh saja nak tambah-tambah juga dalam sekolah kebangsaan. Ceritanya sama lah juga. Ada kelas agama, ada kelas moral. Macam tu lah. Buatlah kelas. Buka lah kelas juga. Bahasa Malaysia, kelas berbahasa Malaysia. Kelas bahasa Cina, kelas bahasa India. Tak salah semua tu. Bagus apa dah. Intiraf dalam satu sijil. SPM saja. Selama ni pun hidup 3 rumpun. Daripada dulu zaman tok nenek kita pun duduk 3 bangsa dalam satu sekolah. Elok dia harmoni semua. Tiba-tiba main DAP ni pula macam pula dia orang ni. Tapi apa no? Makan sakit visi ke apa? Tak apalah, hampa renung-renungkan lah. Jangan lupa like, share dan follow.